Bila aku cakap jogging itu ajaran Yahudi, korang tak nak dengar, tak percaya. Ini masalah dia. Sebab apa? Sebab kita tunggu. Tahu tak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi korang janganlah terikut dengan ajaran Yahudi ni. Sampai jogging, korang jogging ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi ni, jogging ni, dia boleh terjadi apabila kau ikut aktiviti mereka. Apa dia ajaran-ajaran Yahudi ni? Bila korang buat sesuatu perkara ikut ajaran Yahudi, cara kehidupan Yahudi, percampuran lelaki wanita. Lepas tu kau masuk event-event yang ada muzik. Lepas tu korang masuk pertandingan, kan? Kaya macam fun run ke, nak dapatkan sesuatu, nak mengangkat diri. Korang masuk pertandingan, dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ini semua ajaran Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittahaza ilahahu hawa. Dia boleh masuk ke dalam kategori hawa nafsu. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wahai Muhammad, tidakkah kau melihat mereka-mereka yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah? Bila kau masuk pertandingan, kau bawa Allah ke tak? Tak bawa Allah, kan? Bila kau masuk pertandingan. Bila kau masuk pertandingan, itu bermaksud itu adalah hawa nafsu korang. Sebab apa? Sebab korang suka. Hawa nafsu ni benda yang kita suka. Jadi bila korang masuk dan korang nakkan nombor 1, nombor 2, nombor 3, kan? Contoh macam mana jenis-jenis yang aktiviti-aktiviti macam ialah maraton, apa lagi, masuk pertandingan sukan untuk mengangkat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Itulah yang membuatkan Azazil boleh terkeluar daripada syurga Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tukar nama dia sebagai Iblis, dan dia menjadi satu makhluk yang dilaknat oleh Allah, yang kafir, kufur. Bukan Azazil ni, dia solat, dia sujud pada Allah, dia bercakap kebesaran Allah, kan? Tapi satu saja perkara yang dia tak buat, dia tak ikut macam mana yang Allah tentukan, ikut macam mana ikut Nabi Adam AS. Dia tak ikut, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kafir. Bayangkan hari ni berapa banyak kita jadi kafir. Kita jadi apa? Kita jadi seperti mana? Kita jadi orang-orang yang kufur pada nikmat Allah. Sebab kita mengangkat diri kita. Sedangkan yang kita baca dalam solat Al-Fatihah tu, Allah suruh kita puji Allah. Bermaksud bila kita puji Allah, bermaksud kita kena kecilkan diri kita. Kita ni hina, kita ni tak mulia pun, kita ni tak terpuji pun. Jadi kita tak boleh mengangkat diri, kita perlu angkat Allah. Itu maksud dia dalam surah Al-Fatihah tu, kan? Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita minta pertolongan Allah, kan? Kita ni tak mampu nak buat apa-apa, semuanya la haula wala quwata illa billah. Itu yang Allah nak. Tapi bila kita buat sesuatu perkara langgar perintah Allah, contoh korang pergi jogging, masuk pertandingan event-event tu, nak mengangkat diri, oh aku dapat medal, aku nombor 1, kan kita bangga. Sama macam kita macam Azazil, sama macam kita macam Iblis. Lepas tu kita pula, berapa ramai ini orang bersukan dengan pakaian ketat, nampak telur, nampak nenen. Ini ajaran-ajaran yang diajar oleh Yahudi. Kita, niat kita, contoh macam aku brisk walk aku dalam 8 km, 2 km ataupun 3 km, aku akan slow jog. Itu je, jangan lebih. Jangan kau jadi macam masuk pertandingan 24 km, 10 km, 50 km, semua berlari. Jangan, dia akan rosakkan lutut korang. Lutut korang ni, nanti Allah akan tanya, untuk apa kita buat? Kalau ikut hawa nafsu habis. Sebab tu kita kena niat untuk mengangkat agama Allah. Sebab akhir zaman ni kita akan mengalami satu peperangan besar. Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu. Jadi kita gunakan untuk tu, kita buat persiapan, kita jaga kesihatan. Untuk apa? Untuk bela agama Allah. Kita nak jadi tentera Allah. Itu yang kita kena niatkan. Bukan hari ni kita niat nak mengangkat diri. Oh aku power, aku banyak energi,
Dan aku muda ke, aku tua-tua pun aku ada kudrat yang hebat. Ini salah. Ini satu ajaran yang salah. Ajaran yang Yahudi telah rosakkan pemikiran kita. Jadi itulah kita nak naik basikal ke, niat kerana Allah. Jangan kita niat untuk hawa nafsu. Contoh, orang nak pergi Mekah, buat kayu basikal ke, jalan kaki ke, tak perlu pun korang nak war-warkan. Tak perlu pun, ini ibadat. Lepas tu janganlah korang pakai yang kayu basikal kan, pakai pakaian ketat. Nak pergi Mekah, tapi kau pakai yang ketat. Ini cara dia tak menghalalkan. Cara kita tak menghalalkan di sisi Allah. Jadi janganlah kita jadi orang-orang yang ikut hawa nafsu. Jadi rugi kalau kita ikut hawa nafsu. Kita niat apa-apa saja, kita niat kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, sesuatu perbuatan kita tu, barulah kita rasa kita ni hamba Allah. Kita ni buat kerana Allah. Contoh, contoh ada orang, dia kata, oh aku nak sihat pun kerana Allah. Nak sihat kerana Allah, pakaian kau pakaian ketat. Pakaian kau nampak telur. Lepas tu kau niat kau, lepas tu kau post dekat media sosial, oh aku dah kayu basikal 100 km. Oh aku dah berlari 10 km untuk pagi ni. What for? Itu maksud dia kau nak mengangkat diri. Mengangkat diri. Faham tak? Lepas tu kau ajaklah orang. Ini kau ajak orang dengan pakaian ketat. Maksud dia kau tak rasa perbuatan kau tu, kau tak takut pada Allah. Kau buat tu kau tak takut Allah pun. Sebab kau melanggar syariat Allah. Kau pakaian kau ketat. Kata dia nak laju lah, nak kalis angin lah. Ini semua mentaliti Yahudi. Sebab Yahudi ni dia nak benda yang nampak. Faham tak? Nampak, ikut kepala otak dia. Agama Islam ni dia tak ikut otak. Dia bertentangan dengan hawa nafsu, dia bertentangan dengan kita punya pemikiran, ideologi kita. Dia bertentangan. Sebab tu Allah jadikan manusia ni dia manusia yang ada ideologi. Jadi Islam ni ajar kita supaya kita berlawanan dengan hawa nafsu tu. Okey, insya-Allah. Jadi kalau korang jogging, berbasikal, salah cara dia, salah niat, maksud dia korang ikut aktiviti Yahudi. Nak sihat, ikut cara Yahudi. Kan? Nak kayu basikal jauh-jauh, kan? Bukan nak sihat pun. Nak sihat, betul nak sihat, tapi nak ikut ajaran Yahudi. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kenapa kena kita cakap Yahudi? Sebab dalam surah Al-Fatihah tu dia ada cerita mengenai Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu syarat dia. Kehidupan kita kena elakkan diri pada cara kehidupan Yahudi. Lagi banyak lagi dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Kul inna hudallahi huwal huda wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ini yang atas tu kalau tak masuk, memang diorang yang takkan reda umat Islam tak jadi Yahudi. Lepas tu bawah tu, walaupun ayat ni untuk Nabi Muhammad SAW, bawah tu Allah bagi tahu, ikut hawa nafsu mereka pun Allah takkan berikan perlindungan dan juga pertolongan. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah bantu sharekan video ini. Sebab apa? Ia sangat bermanfaat untuk orang-orang Islam. InsyaAllah yang mana yang gemuk-gemuk tu tak perlu pun nak berlari, brisk walk je. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.